Lelaki ini seorang pencipta yang mengkaji cara mengecilkan objek. Pada suatu hari, budak-budak secara tidak sengaja memecahkan cermin tingkap semasa bermain baseball lalu terhidupkan mesin pengecil itu. Tanpa menyedari bahaya, mereka masuk mencari bola lalu dikecilkan sehingga rumah kelihatan setinggi ratusan meter, paku menjadi sangat besar dan bangkai lalat pula kelihatan bagaikan gunung. Apabila melihat ayah mereka datang, mereka menjerit minta tolong. Tetapi si ayah tidak mendengar, lalu menyapu mereka ke dalam penyodok dan membuang mereka ke dalam beg sampah di luar. Setelah berjaya menoreh beg sampah, mereka terkejut melihat halaman rumput telah menjadi seperti hutan tebal. Dalam pengembaraan itu, laluan mereka terhalang oleh sungai yang rupa-rupanya air kencing anjing. Nick kemudian mendapat idea untuk memanggil anjing mereka menggunakan pendengarannya yang tajam. Mereka memanjat tumbuhan menjalar untuk memanggilnya, tetapi disebabkan terlalu berat, Nick jatuh ke dalam debunga dan dilarikan oleh seekor lebah. Si ayah yang menyangka lebah itu mahu menyengatnya terus mengayunkan kayu baseball secara melulu, tetapi nasib baik lebah itu sempat mengelak. Kejadian itu membuatkan si ayah teringat anaknya tidak pernah bermain baseball. Dia bergegas ke makmal dan menjumpai sofa yang mengecil serta penyapu tadi, barulah dia sedar anak-anaknya telah dikecilkan. Dia terus memakai kayu jangkung dan teropong untuk mencari mereka, tetapi kayu jangkung itu secara tidak sengaja tertekan paip air lalu menyemburkan air seperti bom. Ketika melarikan diri, seorang budak perempuan jatuh ke dalam lumpur lekit dan diselamatkan oleh budak lelaki yang pandai berenang. Seterusnya, mereka menjumpai biskut krim gergasi dan makan dengan gelojoh kerana kelaparan. Tiba-tiba muncul seekor semut gergasi, tetapi budak perempuan itu bijak menggunakan sepotong roti untuk menjinakkan semut tersebut lalu menjadikannya sebagai kenderaan. Mereka juga menggunakan punting rokok sebagai obor dan menumpang tidur di dalam bongkah Lego terbuang. Namun, seekor kalajengking datang menyerang. Semut jinak itu berani mempertahankan mereka tetapi akhirnya tewas. Kanak-kanak itu bekerjasama menghalau kalajengking lalu mengadakan penghormatan terakhir buat semut yang terkorban itu. Keesokan harinya, mereka terjaga akibat bunyi mesin pemotong rumput. Walaupun sempat bersembunyi di dalam lubang cacing, mereka hampir tersedut sebelum terhempas semula ke rumput. Nasib baik anjing mereka datang selepas mendengar jeritan minta tolong. Mereka memegang bulu anjing itu untuk dibawa ke rumah. Anjing itu menyalak kepada si ayah manakala budak lelaki itu terlepas pegangan lalu jatuh ke dalam mangkuk susu. Barulah si ayah menyedari anaknya di dalam susu, lalu menemui yang lain di atas meja dan mengembalikan saiz mereka menggunakan mesin pengecil. Akhirnya, mereka berkumpul menikmati makan malam bersama paha ayam gergasi dan anjing yang banyak berjasa itu turut mendapat makanan bersaiz gergasi.